Okay, kita nak try buat trend yang at least. Okay, at least bagai-bagai tu. Okay, so Mama mula dulu at least aku kalau pergi tandas tak suruh orang teman. At least kalau aku pergi tandas, aku tak suruh orang tu dekat dengan aku. Memanglah kalau pergi tandas siapa yang nak dekat. At least aku tak suka pergi family mart. At least aku kalau pergi Selimat, aku tak suruh orang teman. Apa? At least At least dulu gigi tengah aku tak rongak lama. At least gigi aku rongak, duit aku banyak. At least aku tak suka pau duit mak aku. At least aku tak pernah pau duit mak aku. Aku tak pernah pau. At least aku tak suka beli barang mainan banyak-banyak. At least aku pernah beli kelik dia. Apa ni? Apa? At least aku tak pakai spek mata fake. At least aku tak. Kalau okay.